Okey, kembali lagi kita dalam siaran Parallax Podcast. Kongsi cerita Perspektif berbeza. berbeza. Okey, Tu Haji. Cikgu Malaysia buat research. Tu Haji cerita pasal ICT tadi kan. Dengar kabarnya Tu Haji ni orang pertama yang buka kedai komputer dan juga makmal tak silap kita kan dekat Sungai Siput. Betul kan Tu Haji kan? Ya, ya. Cerita sikit Tu Haji. Masa posting 1965. So masa tu ada rakan-rakan saya masa kat Desa Siswa Bakti dah mula buka servis komputer di depan Mina Heights kat USM tu. Jadi saya selalu berulang tengok dia. Masa tu prosesor yang popular dan yang terkini masa tu Pentium 1, Pentium 2. Kemudian ada AMD, ada Cyrix. Dan saya selalu bantu orang. Nak beli komputer saya pergi Penang. Nak pergi beli barang pergi Penang. Jadi kawan saya suggest, buka lah satu. Kita supply barang. So kita buka kat Sungai Siput lah. Dekat mana tu? Depan sebelah kedai tayar. Dekat tayar Cihen Tayar. Sebelah sekolah Sincung. Kedai tu ada lagi. Tapi dia tukar kepada insurans sekarang. Tahu? Saya lebih kurang bermula tahun 97 official dan disebabkan kerjaya guru dan masa tu dah promotion as a penolong-penolong kanan dan bila saya pergi menunaikan haji pada tahun 2011 balik tu 2 tahun kemudian bukan kerana tak ada sambutan tapi constraint waktu. Nak tempuh saya tutup lah. Saya tutup nak hand over ke orang tak sanggup. Dan saya tumpukan kepada kerjaya. Masa tu dah menjawab PKM. Jadi masa tu tak ada. Jadi nak imbang antara kerjaya dan juga part time. So saya pilih lah untuk meninggalkan bidang itu tanpa meninggalkan skill, kemahiran dan ilmu dia. Cerita pasal skill pula Cikgu Izzuan, Tuan Haji. Ada tak skill daripada bidang IT ni ke dalam pengajaran sebagai seorang cikgu tu? Okey lah, saya diberi mandat lah untuk menganggotai pasukan pembina laman web daerah dan negeri. Dan masa tu saya dah round 1 perak untuk memberi penerangan untuk pembinaan laman web. Itu kita masa tu kita pakai Dream Viewer. Dan masa tu juga saya aktif dalam buat video. Kalau sekarang ni ujung jari je lah. Betul. Pakai apa tu? AI. Pakai AI. Notebook. Yes. Dan satu lagi yang sekarang yang buat macam-macam video trending kan. CapCut. Masa tu susah. Kita ambil video tu pakai tape. Kita convert pakai Pinnacle Studio ataupun Sony Vegas masa tu. Banyak kerja. So masa tu memang saya aktif. Tapi nak compare dengan generasi sekarang jauh lah. Teknik dia sangat bagus. Features dia sangat baik lah sekarang. Tapi basicnya saya ada. Dan juga saya sebagai guru data. Masa tu guru data mula diperkenalkan oleh KPM pada tahun 1997. Dan saya lah orang yang pertama yang dilantik ke jawatan itu di Sekolah Methodist dan mula bergabung lah untuk kita uruskan pengkalan data yang sekarang EMIS sekarang. Educational Management Information System sekarang. EMIS. Masa tu tak ada lagi e-operasi lah. EE ni tak ada. 97 kan. Masa 97 saya baru lahir. Aina, masa tu kita buat offline. Kita pakai disket Obertin 3.5 inci tu, pergi dekat PKG, gabung semua data daripada sekolah lain. Kemudian error 2-3 hari tak selesai. Sekarang ni online kan? Sekarang ni online tu. Masa tu cabaran dia macam tu lah. Betul, dia banyak proses dia panjang. Masa tu juga kita nak buat masa tu diorang dah start kata tak nak hantar surat. 98 ni dah start tak nak hantar surat, nak buat email. Tapi tak jadi. Nak buat panggil apa, video conferencing pun macam internet tak laju. Masa tu pakai dial-up 1515. Dia punya connecting berapa kilobyte je dia punya upstream dan downstream data.
betul. Tapi dia punya perjalanan ataupun dia punya perkembangan teknologi ni saya dapat ikutlah Betul. daripada awal sampai trending sekarang AI. Jangan tidak. Sekarang Semua dah saya buat video. kan, sekarang dah senang dah. Type je nak Type video je. macam mana keluar. Ni ChatGPT je. Ya. Yeah. Semua di Okey. hujung jari je sekarang. Okey Tu Haji. Dalam banyak-banyak yang saya research, Cikgu Malaysia Cikgu Malaysia research buat ni. research dia. Okey, dalam kita research, Tuan Haji pernah menjawat jawatan pengetua di sekolah berasrama orang asli. Kan? Sekolah Baung. Okey, how is it feel dia? Macam mana perasaan tu? Okey, Jadi pengetua kat sekolah sebelum Baung saya ke situ, saya menjadi pengetua tahun 2015. Saya ingat lagi ialah 5 hari bulan 3 lantikan pertama saya di sekolah model khas Redang Panjang. Model khas, bukan K9. Model khas ni ialah pengetua menguruskan murid-murid sekolah rendah sekali. So masa tu saya ada fikir rendah. Okey, lepas tu 2 tahun di sana, sekolah yang Wan sebut tadi, di Sungai Siput, saya dibawa balik untuk mengoperasikan SMK Baung, sekolah berasrama penuh pertama orang asli di Malaysia. Betul. Oh. Betul. Ya. Lepas tu, masa tu ialah pada tahun 2016 dan saya ke sana dengan tiada murid. So kita siapkan prasarana, mula menerima guru-guru dan batch yang pertama saya ingat lagi ialah pada bulan 8 2016 di mana murid-murid tingkatan 1 dan 2 sekolah menengah Muhibah disuraikan untuk memberi ruang kepada pembukaan sekolah seni dan ditempatkan di sana. Betul. Dia ada connection lah between sekolah pertama dengan sekolah Muhibah dan sekolah seni. Itu sekolah yang kedua dan apabila 4 tahun di sana mengurus dan juga meneraju di sana, saya dipindahkan ke sekolah menengah Tok Muda Abdul Aziz di Sungai Siput Stama yang ada tingkatan 6. So ketiga-tiga sekolah ni semua dah ada asrama. Dan 9 bulan di sana pada tahun 2021, masa tu after COVID dah nak habis tapi masih lagi perintah kawalan pergerakan. Saya dilamar oleh pengarah JPN Datuk Dr. Suhaimi untuk meneraju sekolah Raja Permaisuri Bainun, sekolah kluster kecemerlangan rancangan khas Negeri Perak. Selama tahunnya 4 tahun dan masa tu pengarah dah bertukar, dia sebut Noah nak balik Sungai Siput ke? Saya kata sekolah mana? Nak ke tak? Dia kata dua pilihan lah, nak ke tak? Saya kata nak. Okey, tunggu surat. Tunggu surat. Jadi akhirnya terjawab bila saya dapat panggilan daripada bahagian kita. Masa tu Puan Zuraini sekarang timbalan pengarah mesej suruh hadir di BSKK pukul 8 pagi berjumpa dengan pengarah. So saya ke sana pukul 4 pagi ambil surat pergerakan disebut sebagai AP kan, arahan penempatan, dan bermulalah kerjaya saya sebagai pengetua di Sekolah Seni Malaysia Perak. Okey, Tuan Haji, nak tanya pula, apa perasaan Tuan Haji bila berlaku perubahan antara sekolah berasrama penuh yang kita belajar akademik dengan sekolah seni pula? Sekolah seni macam kita tahu kita ada subjek kesenian. Ada tak macam perspektif sebelum masuk dan semasa pula Tuan Haji mengajar di Sekolah Seni Malaysia Perak? Sebelum masuk, asasnya, basicnya kita tahulah. Sebab kawan saya juga yang pengetua di sini dulu, Puan Zuraini pun kawan baik. Kemudian sebelum tu Hajah Fadilah pun kawan baik. Dan kebetulan saya dekat Baung, program kesenian di sini saya ikuti juga. Dan saya tahu secara bukan dasar sangat di permukaan sekolah seni macam ni, apa saya tak tahu detail. Bila kita masuk, kita baru tahu rupanya. Masa tu saya fikir masa duduk Bainun, wah, kenapa sekolah seni bagus ya,
grade purata lebih kurang Bainun 2.5. Betul. Kemudian masa tu 3.2. Wah, sekolah seni bagus. Kemudian balik kita tengok, kita tanya, kebetulan ada kawan penolong kanan kita tu, Rizwan. Cikgu Ridwan. Kawan lama. Ya. Guru data sama-sama. Kawan-kawan motor juga ke? Kawan-kawan motor juga. Ya, Wan tak boleh tipu saya. Banyak cerita ngeri dia saya tahu. Ayo. Jadi tentang sekolah seni ini, saya bukan latar belakang seni, tak. Tapi saya peminat teater. Peminat. Saya pernah cerita kat Wan dekat panggung sasaran. Tak payah panjang-panjang lah tu Wan. Tak payahlah. Tapi suka. Minat. Suka. Sebab USM kan memang terkenal dengan teater dia. betul, aktif. Profesor Samad Saleh. Betul Prof Samad. Betul. Saya pernah ambil membesar bersama teater. Pengantar Christian Jit, saya ada buku tu lagi. Christian Jit ke apa? Betul Christian Jit betul. Ada. So basic adalah sikit-sikit kan. Dan bila kat sekolah seni ni Aina dan Wan, saya belajar benda yang lain. Ya. Belajar untuk kita seimbangkan dua-dua pencapaian ni. Betul. Tapi sehingga hari ini saya dah masuk tahun yang ketiga 2024, 25, 26. Bulan 4 ni genap 2 tahun. Saya merasakan saya ada jiwa, ada passion di sini dan saya sangat suka dengan bagaimana sekolah ini dioperasikan. Ya, maksudnya ada part yang saya sangat suka. Walaupun bidang seni di sini bukan bidang seni mainan, ataupun saja-saja suka, sebab dia ada pentaksiran. Betul. Tapi dalam pentaksiran itu saya dapat rasakan ada satu jiwa yang kita gembira, happy dalam kita mengoperasikan sekolah itu. Sebab kalau pergi mana-mana mengajar bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris, sebenarnya sama je. Di Bainun, di sekolah orang asli pun, di sekolah Modekah, di Tok Muda Aziz, sama je pattern dia. Masuk mengajar, whatever you guna apa approach pun mengajar. At the end dia ada pentaksiran dan ada penilaian. Tapi ini proses tu menarik. Sebab orang proses kesenian tu. Tengok budak masuk tingkatan 1 dengan blur-blur, bila dia keluar dia perform, kita dapat tengok dengan jelas perubahan tingkah laku dari segi tingkah laku dia. Kalau perasaan kadang-kadang kita nak ukur payah. Mula-mula budak tu tak boleh menari, kaku. Keyakinan dia. Bila dah masuk je 2-3 minggu, dia tengok jurulatih tari. Aina, Bai, Syafiq, Siti, yang saya dekat lah kan tengok. Perubahan yang sangat nyata. Itu juga dengan kesenian yang lain. Itu pandangan saya secara umumnya lah. Okey Tu Haji, ini soalan wajib lah. Okey. Jadi sepanjang hampir nak masuk anniversary yang kedua tahun kan, Tuan Haji kat sini, apa harapan Tuan Haji untuk bawa sekolah seni ni ke mana dan daripada nak menyeimbangkan tu, apa harapan Tuan Haji? Saya baru balik dari mesyuarat pengurusan sekolah seni, sekolah sukan. Sebenarnya dari segi pencapaian kita tak boleh dipertikaikan lah, either bidang kesenian ataupun bidang akademik. Tapi at the end of itu semua, pencapaian itu dikira satu. Kalau kita tengok pencapaian akademik, sebab seni pun dikira pencapaian akademik dalam bentuk grade purata sekolah. So bila kita tengok bagaimana sekolah seni Malaysia Perak ini, mula-mula saya masuk 2.52, kemudian pergi 1.89, dan so tahun ni kita dapat target kita 1.7. Bila orang baca data, dia tahu. Bila dia tengok 2 ke bawah, ini 1 kepala 1 tu, dia dah tahu sekolah seni berada dalam level yang kelas yang tersendiri. Jadi kita tak cerita pasal kesenian itu saja, sebab kesenian itu adalah pembelajaran akademik. Trust itu akademik gabung sekali. Dan juga kalau kita tengok pencapaian dari segi bidang akademik yang secara khusus, ya,
saya kagum lah dengan anak-anak, dengan jurulatih. Sebab dengan adanya jurulatih yang begitu committed dan anak-anak yang berbakat inilah yang menjadikan begini. Bila saya urus di sini, tak menang tangan sambutan untuk mengadakan show, baik bidang muzik, baik bidang tari, teater dan sebagainya. Saya duduk sekolah biasa, even sekolah Bainun pun, untuk pencapaian di peringkat internasional sangat susah, ya. Bila datang sekolah seni, nak kumpulkan kejayaan di bidang kesenian ini di level international, tahun lepas, ya. Ke mana kita? Tari ke mana? Ke Turki, ke Barcelona, teater dekat Laos, visual SW kita ke Jepun. Kemudian muzik ambil online pun kat Jerman. Dan tahun ni kita dah rangka ke Prague. Kan ni ayah pergi ni ke Singapura kan. Jadi kejayaan luar biasa dan sekolah seni ini sangat boleh pergi jauh lah. Dan satu lagi, saya dah masuk tahun yang kedua pengambilan anak-anak dekat tahun 1. Betul. Saya tengok competition sangat dahsyat. Betul. Ya. Saya Wan menepis juga sebab orang ingat saya ambil murid. Saya tak terlibat. Ada nak masuk pakai kabel ya, Acik. Okey. Saya tak terlibat Wan. Sebab kita punya pengarah ni dia straight. Betul. Tuan Isnin ni dia nak ikut merit. Dia tak nak bawa kapet. Telus betul. Biar ikut telus. merit. Betul. Okey, jadi Tuan Haji, nice to meet you Tuan Haji. Thank you for coming to our podcast, Parallel Podcast. Kalau kita tak bersama dalam podcast ni, kita tak tahu Tuan Haji dulu pernah. Sebab tu kita kata bisnes motor zaman USM. Dia jual motor. Apalagi dia buka kedai komputer pertama di Sungai Siput. Kita tak tahu kalau kita tak buat podcast ni. Macam kita cakap awal-awal tadi Cikgu Izzuan, pasal kejayaan sekolah ni kita dah tahu dah macam mana. Sekarang ni itulah tujuan podcast ni, kita nak selami orang-orang yang berada di belakang sekolah seni yang menjadi tunjang kejayaan sekolah seni Malaysia Perak pada hari ini. Betul tak Cikgu Izzuan? Jadi Tuan Haji, soalan terakhir. Jom nak tambah. Okey, go. Silakan. Kenapa tidak? Sebenarnya kan, kejayaan saya ni sebenarnya adalah kejayaan orang. Tanpa jurulatih, guru-guru semua, kita tak boleh buat seorang, ya, tanpa sokongan. Dan apa yang Wan nak tanya, Wan tanya kemudian. Apa yang saya nak sebut ialah visi utama saya. Di samping kita bekerja, kita berkawan di dalam ni, kita berkenalan dan harap sangat, ya, saya pernah buat indeks kesejahteraan guru, kajian, dan dapatan daripada itu kita harap, ya, apa yang saya laksanakan tanpa mengenepikan disiplin bekerja, tanpa mengenepikan perkara-perkara yang memang tak boleh ubah, wajib kegembiraan, kesuksesan dan kesejahteraan warga menjadi tunjang utama bekerja. Ada perkara yang sangat serius yang tak boleh tolak ansur, non-nego, tak boleh nego. Apa yang tak boleh nego? You mesti masuk sekolah kelas tepat, datang sekolah tepat, berpakaian kemas. Itu non-nego. Nego, anak sakit, nak keluar kejap, ada urusan peribadi, let's go. Setelah kita selesaikan itu, saya harap warga kita dapat menghayati apa yang saya nak. Sebab kejayaan sekolah bergantung kepada the whole sistem yang beroperasi di dalamnya, terutama guru-guru dan juga JU yang jadi tonggak utama kejayaan. Tanpa mengenepikan AKP kita lah. AKP kita yang banyak bantu kita. AKP kita ni mantap-mantap tau. Barulah namanya One Team, One Dream. Jadi kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan dengan kami berdua, dengan the same Tea Lady juga. Thank you Tea Lady kita hari ni, Kak Lily. Thank you so much. Terima kasih juga kepada Pengetua Cemerlang kita Tuan Haji Anwar bin Muhammad kerana sudi untuk diinterview lah, kita kata dekat podcast ni. Sudi nak culik dia sekejap. Untuk episod yang pertama ni Cikgu Izzuan. Thank you Tuan Haji merasmikan episod pertama kita. Indeks happiness berapa ni?
happiness hari ni mula-mula tu macam 7 je bagi tadi. Okay. Tapi bila dapat story, kenangan lampau, ingat balik, Throwback. 10 Tak, best. kenapa 10. tidak? 10. Selalu dia tanya kita, kali ni Cikgu Izzuan pula tanya dia berapa indeks happiness dia. Okay. Jadi kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan. Pada episod yang akan datang, kita tengok siapa pula kita punya tetamu. Baiklah, jumpa lagi dalam Parallax Podcast. Kongsi cerita, Perspektif berbeza. Jumpa lagi.